akan attack muka kita. Jadi orang akan kata, kenapa? Dan saya membazir banyak duit untuk make up. Saya guna produk-produk yang sangat-sangat mahal, kena letak concealer lah, foundation lah, apa lah. So ini adalah masalah yang besar bagi saya. Dan suatu hari kawan saya telah interview saya, dan saya berjumpa dengan Erin Hamzah, dan dia suggest kepada saya, dia kata, Kak, kalau Kak nak kulit cantik, Kak ambil SNE benih kapsul. Tapi kawan saya yang Inggeris dia kata, Kak, ini apa ni, Adira yang pakai, dia kata. Lepas tu dia dengar Adira, dia tengok Adira punya perubahan, dia kata, oh nak jadi macam dia lah. Dia kata kalau Kak nak ni, Kak kena ambil SNE tea, SNE kapsul dan lip skin. Dan saya ambil daripada 3 hari bulan 10 sampai sekarang, dan saya amat bersyukur. Dan saya suggest kepada semua kaum wanita maupun kaum lelaki yang nak kesejahteraan rumah tangga, nak tengok isteri cantik, belilah, korbankanlah duit untuk orang kata kesejahteraan rumah tangga. In fact, saya masa 2 weeks, honestly, saya pakai benda ni. Suami saya tanya, Mami, produk apa you pakai sekarang? Saya kata, kenapa selama ni saya pernah ada produk-produk yang lain, tapi dia tak pernah tanya. So since that day, saya tak perlu fikir. Sebenarnya saya beritahu kepada Erin. Saya kata, Erin, thank you very much. Suami saya yang sponsor saya, dia tak risau kan. Dia kata, Mami, betul mana? Okay, so since that day, 3 hari bulan 10 sampai sekarang, saya sangat-sangat bersyukur saya berjumpa dengan produk Accent ini. Dan saya juga ada page sendiri. Saya dapat sikit-sikit, bukan nak berniaga, tetapi nak berkongsi dengan kawan-kawan saya. Kebanyakan kawan-kawan saya sama bayar dengan saya, 40 tahun. Dan saya berasal daripada Alustar Kedah, orang Kedah. Jadi banyaklah orang Kedah yang alhamdulillah telah menggunakan SNE, dan saya sangat bersyukur. Malah saya amat bersyukur anak remaja saya berumur 17 tahun. Kalau perempuan tahu yang ada anak-anak remaja, kan dia ada all the pimples, kan, dia moody dan sebagainya. Alhamdulillah. Itu sajalah. Baik Puan Rana, kalau kita lihat di bahagian muka dan di bawah dagu, juga di telapak tangan. Ya, boleh Puan Rana tunjukkan di telapak tangan ini sebelah kanan, ya. Ada eczema di sini. Berikan tepukan. Baik Puan Rana, eczema ni adalah satu jenis penyakit kulit yang kita kata sukar untuk diobati, ya. Dan sebenarnya di luar sana ramai, ya, pesakit-pesakit eczema, ya. Kalau kita lihat di dalam sini, apakah yang Puan Rana fikirkan bila masa kena penyakit ni? Rasa-rasanya boleh sembuh tak? Sebab sebelum ni saya dah pergi spesialis, dia kata eczema ni penyakit keturunan pun ada. Dia kata susahlah kena kontrol makan, kan. So saya tak suka, saya suka makan kambing, suka makan seafood, kan. Saya cuba mencari produk di mana saya boleh makan apa saja. Dan alhamdulillah, bukan nak kata saya nak promote apa, ini based on my experience. Ini adalah produk yang saya rasa is a miracle. Dalam page saya pun, kalau siapa yang ada saya punya page, saya call it is a miracle product. Okey. Perkara yang menarik bagi suami, ya, bagi seorang suami. Kalau dulu isteri makan apa, dia tak tanya. Boleh tu. Tapi Puan makan, dia mula bertanya. Rasa-rasa tahu tak apa punca dia yang menyebabkan suami tanya tadi tu? Okey, tuan-tuan dah tahu jawapan dia, okey? Saya katakan bahawa SNE bukan hanya ditujukan untuk penyakit ataupun kulit saja, ya, tetapi dia lebih kepada unsur-unsur dalaman bagi seorang wanita. Jadi kalau wanita itu yang dah makan beauty, kalau suami dia sponsor, alhamdulillah, ya, kita kata satu bonus tambahan lah untuk Puan, ya. So berikan tepukan pada Puan Rana. Terima kasih, ya. Untuk peserta yang seterusnya, ini ada lagi satu.